Baru-baru ni ada kereta jatuh kat dalam tasik ni kan. Sebelah sana tu tak ada orang sana tu. Kereta boleh jatuh dalam tasik pula. Oh, ini mancing ni. Lalu tu mancing ni. Nama apa ikan ni? Ikut best. Oh, pikok best. Lalu ikan apa ada sini? Ke ikan ni je? Ha? Okay, hai. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Okay, hari ni seterusnya Abang Edi ada dekat Tasik Biru. Ni signboard dia, Tasik Biru Kundang. Dan juga inilah keadaan Tasik. Dia Tasik Biru Kundang. Baru-baru ni ada kejadian agak menggemparkan lah di sebelah sana. Kejadian kereta jatuh kat dalam tu. Dan diselamatkan oleh pemuda-pemuda di kawasan inilah. Kalau korang boleh nampak kat ujung sana ada sign Taman Tasik Biru kat pulau tu. Kita tak tahu lah nak pergi ke pulau tu kena naik boat mungkin. Pasal ada orang kerja kat sana. Jadi pagi ni kita jalan santai dekat Tasik Kundang. Kita boleh nampak ada orang mancing. Kalau yang mana nak makan tu ada satu kedai yang viral lah dekat Tasik Kundang ni. Abah apa tak tahu, yang dia orang ada celup-celup tu. Jadi kita saja-saja santai-santai kita tengok Tasik Biru ni, suasana dia macam mana untuk jogging dan rehat santai. Abang rasa terbaik lah. Dan kita akan ke sana selepas ni. Abang ada tengok ada satu kedai yang macam apa, dibiarkan kat sana. Nampak macam besar lah tempat tu, tapi apa restoran apa dia macam dah ditinggalkan lah, tak beroperasi lagi. Kawasan sana tu nampak besar tau. Nanti kita akan ke sana. Sekarang ni kita ada sebelah sini, kita nak tengok ada seorang anak muda sedang memancing kat sana. Kita tengok dia dapat ikan ke tak. Jadi Tasik Biru ni kalau kau tengok dekat laman web ataupun internet dia agak popular juga lah tempat ni. Tasik Biru ni abang kurang pasti sejarah dia, tapi rasanya ni pun mungkin bekas lombong biji timah jugalah yang dah ditinggalkan dan dijadikan tasik untuk taman rekreasi orang awam. Tapi agak menjengkelkan lah, ada sedikit sampah kat sana, tapi ikan banyak lah kat sana. Tengok, banyak ikan. Anak-anak ikan, rasa anak ikan haruan rasa. Tengok ada anak muda sedang mancing, ada seorang ibu sedang duduk-duduk, mungkin sedang
melayan perasaan agaknya. Wah, sangkut pula. Makan ni tarik ikan. Nah, kalau kita tengok luas juga. Kedai makan kolam pancing ada sebelah kanan ni. Kalau mana yang nak mancing bayau. Ni lokasi tempat duduk santai. Petang-petang, tapi banyak orang seberang sana. Tak apalah, nanti kita pergi tengok seberang sana. Apa cerita kat seberang sana. Wah, macam dah sikit kenyir pula.